Dia tak guna. Tapi betul juga apa yang dia kata. Dulu si Farid tu okey je. Lah ni KO. Korang ajak. Biadab. Suka curi tulang. Lari daripada masalah. Itulah. Yang mak kamu tu percaya sangat dengan dia kenapa? Pantanglah nampak lelaki dahi licin. Kita orang ni dah 2 bulan tau. Kerja underpay. Kurang bayar je. Underpay, spender. Hey. Yang mana satu aku nak percaya ni, aku dah sekolah tak habis. Bayar tak cukup. Cakap je lah tak cukup bayar. Aku sekolah bukan habis. Never mind. Let me handle this. This handle, what? Cakap Melayu je kot. Betul. Cakap Melayu pun sangkut, nak cakap orang putih. Biar aku handle this semua. Ni. Cepat. Woi. Misi si Syashik dah berjaya. Orang kampung dah tak percaya dengan si Farid tu. Itulah. Aku buat sikit je. Tak sangka jadi pula. Okey. Sekarang, kau Nabi. Giliran kau, gunakan senjata yang ada. Yes, I got you. Got. That is virus. Viral. Huh? Viral. Viral. Tapi tak jauh sangat ke? Apa-apa yang kita buat ni? Tak. Kau nak ke? Bapak tinggi kita. Farid, kau nak? Lagi satu, korang jangan risau. Sebab kali ni aku dah prepare talent boy punya. Bagus. Kalau macam tu aku nak pastikan nampak ria ni. Nampak ria. Memang aku akan buat orang kampung benci tengok Farid. Terutamanya our beloved mother. Mantap. Ingat, biar pecah di mulut. Jangan pecah. Macam apa? Di buntut. Astagfirullahaladzim. Kau ni apa Lagi juga. Pecah juga muka kau ni. Farid, hi. Ayu. Yes. Hey, bekerja ke? Tak penat? Biasalah, Ayu. Saya kerja macam ni. Macam tak biasa pula. That's why Ayu datang sini untuk kita makan lunch together. Ayu buat lunch? Oh, mana nak kirim eh? No. Ayu yang masak. Okay, Ayu penat masak untuk kita berdua makan. Ayu masak? Lunch? Demam eh? You gedik. Bukan macam ingai. Buat natural cake. Gedik lagi. Ayu, sebenarnya saja jalan-jalan ladang ni. Nak tengok... Yelah, dah bawa makan, tak sudi pula nak makan ke nak kena suap kan? Ayu, saya bukan budak kecil nak kena suap. Lagi satu ke ladang ni banyak binatang buas. Nanti Ayu takut kan? Binatang buas? Saya suka binatang buas. Oh my God, berhabuk baju. Ayu bersihkan. Terima kasih, Ayu. Tapi saya rasa tak manis lah macam ni. Bencilah. You. Tambah sikit lagi. Maksiat lagi. Come on. Nafsu lagi. Biar betul-betul dia terpikatnya, you. Kau nak viral kan? Tambah lagi. Tak nak. Ayu balik je. Pergi warung, Tuan Haji. Ni nanti orang kampung nampak nanti fitnah kan? Bencilah. Memang mati kau, Farid. Ini tunggu aku edit, cari muzik best sikit, tukar-tukar angle sikit, confirm. FYP, viral, trending, semua aku.